Pernah tak anda terfikir untuk tinggalkan semuanya? Kerjaya, keselesaan bandar, bukan untuk travel atau apa, tapi untuk cari balik sebahagian diri yang dah lama hilang. Inilah kisah Sufian, seorang guru muda yang bawa satu misi rahsia ke Tanah Tinggi Bario, satu tempat yang asing baginya, tapi entah kenapa sentiasa dekat di hati. Ayat ni, ia bukan sekadar kata-kata biasa. Inilah janji yang jadi penggerak setiap langkah Sufian. Satu amanat dari ibunya untuk bawa pulang hati yang tertinggal. Ayat inilah yang jadi kompas dia yang bawa dia ke sebuah tanah yang asing, tapi sebenarnya adalah rumah. Okey, jom kita kenal Sufian. Dia ni hidup kat Kuala Lumpur. Semuanya nampak teratur, nampak sempurna, tapi hatinya rasa kosong. Jadi dia pun terima tawaran untuk mengajar di Bario. Jauh kan? Tapi sebenarnya ini bukan sekadar tukar kerja. Dia ada satu misi rahsia yang lebih peribadi, yang lebih dalam. Cuba kita bandingkan dua dunia Sufian ni. Di satu sudut, kita ada Kuala Lumpur, bandar yang megah, moden, tapi baginya terasa hampa. Di sudut lain pula, Bario, sebuah tempat yang dia cuma dengar dari cerita-cerita ibunya, tapi kini seolah-olah memanggil dia pulang dengan udara sejuk dan ketenangan yang, entah, rasa lebih nyata. Jadi, apa rancangan dia? Ini yang mendebarkan. Dia tak akan datang dan cakap, "Hello, saya cucu dan anak saudara yang hilang." Tak macam tu. Plan dia akan menyamar sebagai cikgu biasa yang tengah cari bilik sewa. Dan tujuannya, Salbiah Homestay. Tanpa dia tahu, homestay tu sebenarnya milik keluarga dia sendiri. Dia kena kenal mereka dulu, baru dia dedahkan segalanya. Cuba anda bayangkan saat pertama kali Sufian jejakkan kaki di Bario. Udara sejuk yang terus sambut dia, bau tanah basah lepas hujan, semuanya tu macam satu memori yang dia warisi dari ibunya. Dia bukan sekadar sampai ke satu tempat baru, dia sebenarnya sedang melangkah masuk ke dalam masa lalunya. Dan di Salbiah Homestay itulah dia berdepan dengan mereka. Nenek Salbiah, Makcik Marisa dan sepupunya, Zeti. Darah daging dia sendiri. Mereka sambut dia dengan mesra sebagai seorang tetamu, langsung tak tahu yang lelaki di depan mata mereka tu adalah keluarga yang dah berpuluh tahun terpisah. Momen bila dia salam dan cium tangan neneknya buat kali pertama, emosinya tumpah. Air mata dia mengalir tak boleh tahan. Dan untuk jaga rahsianya, dia terpaksa berbohong. Dia cakap dia teringat arwah neneknya sendiri. Detik inilah bermulanya beban rahsia yang sangat berat untuk dia pikul. Okey, di sebalik misi peribadi tu, Sufian ada tugas hakiki. Dia seorang guru di SMK Bario. Fokus dia sekarang beralih dari mencari masa lalu kepada membina masa depan. Dan di sinilah dia jumpa dengan anak-anak muridnya, Gen Z Tanah Tinggi, dengan soalan-soalan yang bakal mencabar semua yang dia tahu. Tak lama lepas tu, datanglah cabaran sebenar. Seorang pelajarnya, Clara, tanya satu soalan yang, memang menusuk. "Cikgu, apa gunanya kami belajar penat-penat kalau hujung-hujungnya balik kampung juga?" Soalan ni bukan sekadar soalan biasa. Ia cerminan satu rasa putus asa yang Sufian kena hadap. Jawapan Sufian memang lain dari yang lain. Dia tak suruh pun mereka lupakan Bario. Sebaliknya, dia tanam satu idea baru dalam kepala mereka. Pergilah merantau, kumpul ilmu, kumpul pengalaman, tapi bukan untuk tinggalkan Bario, tapi untuk pulang semula sebagai orang yang lebih hebat, untuk bangunkan tanah tumpah darah sendiri. Makin lama di sana, Sufian mula faham. Bario ni bukan setakat nama tempat di atas peta. Ia sebenarnya satu cara hidup, satu falsafah. Dan di sinilah dia mula rasa dan sentuh jiwa sebenar Tanah Tinggi yang istimewa ni. Ada satu momen yang betul-betul mengubah segalanya. Waktu dia daki Bukit Doa dengan semua anak muridnya sebelum matahari terbit. Bila mereka sama-sama tengok matahari naik di atas lautan awan, wujud satu ikatan yang sangat kuat. Hubungan mereka bukan lagi setakat guru dan pelajar, tapi dah jadi satu perkongsian harapan. Dan akhirnya, melalui seorang orang tua kampung, Sufian faham satu konsep yang jadi jantung komuniti ni, lemulun. Maksudnya, orang Bario. Falsafahnya mudah tapi sangat mendalam. Mereka ni ibarat satu jaring. Kalau satu benang putus, semua orang dalam jaring tu akan rasa kehilangannya. Bila dah faham pasal lemulun, Sufian sedar dia tak boleh setakat berfalsafah je. Dia kena tukarkan falsafah tu kepada sesuatu yang anak-anak murid dia boleh nampak dan pegang. Harapan tu kena ada plan tindakan. Jadi, dia mula buka mata mereka. Dia tunjukkan harta karun yang ada di sekeliling mereka. Dia cerita pasal pertanian moden macam stroberi dan avokado, pasal potensi pelancongan yang boleh tarik orang dari Jepun dan Eropah, pasal kraft tangan yang boleh dimodenkan. Tiba-tiba, masa depan di Bario nampak sangat cerah.
Lepas tu, dia bentangkan satu plan yang mudah tapi sangat berkesan. 3 langkah je. Pertama, kenali potensi Bario. Kedua, keluar dari Bario untuk belajar dan cari kemahiran. Dan yang paling penting, langkah ketiga, pulang untuk membina. Plan ni, ia mengubah cara mereka berfikir tentang masa depan mereka sendiri. Kesannya, terus nampak, bilik darjah yang dulunya penuh dengan keraguan, sekarang dah jadi macam bengkel impian. Budak-budak ni mula sibuk bincang, buat research pasal kerjaya yang boleh bangunkan Bario. SPM bukan lagi pengakhiran, tapi dah jadi titik permulaan untuk mereka jadi arkitek masa depan komuniti mereka. Di sinilah kita nampak transformasi Sufian. Misi rahsia dia untuk cari keluarga tu kini dah sebati dengan satu tujuan yang lebih besar, sebagai seorang mentor. Ironinya, dia datang ke Bario untuk mengajar, tapi dialah yang sebenarnya dapat pelajaran paling berharga tentang makna sebenar sebuah keluarga, komuniti dan kepulangan. Jadi, persoalannya sekarang, Sufian datang ke Bario untuk bawa pulang hati ibunya. Tapi dalam proses tu, di sebuah tanah yang sentiasa memanggil lemulun untuk kembali, mungkinkah dia akan sedar yang sebenarnya hatinya sendirilah yang selama ni mencari jalan untuk pulang?